12 Mei 2011 dekat pantai Brazil, Atok ni sedang berjalan pulang lepas habis kerja tangkap ikan. Tiba-tiba dia nampak satu benda hitam terapung tepi pantai. Tak ada hujan, tak ada ribut. Nama dia Joe Pereira de Souza dan dia jumpa seekor penguin megalik jantan tengah nyawa-nyawa ikan, badan penuh minyak. Atok terus dukung penguin tu balik rumah. Dia mandikan, gosok, bersihkan, lepas tu dia bagi makan sardin. Selepas 7 hari, penguin tu dah sihat. Joe bawa dia ke pantai dan lepaskan dia ke laut. Tapi penguin tu patah balik. Penguin tu nak tinggal dengan Atok. Selama 5 bulan mereka hidup bersama sampai September 2011 baru penguin tu hilang ke laut. Atok Joe ingat itulah pengakhirannya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai masuk tahun baru bulan Jun 2012. Atok Joe terdengar bunyi pelik dekat belakang rumah dia. Bila dia usah, nah, penguin tu balik semula. Lepas tu benda ni jadi rutin setiap tahun. Penguin tu akan tinggal sama Atok Joe selama 4 bulan. Jalan-jalan, makan sardin. Masuk bulan September, dia berenang balik ke laut. Tahun depan bulan Jun, dia akan datang semula. Bila saintis periksa, rupanya dia berenang dari Patagonia, Argentina sampai La Grande, Brazil, tempat Atok tu tinggal. Dia berenang 3,000 km. Dari Johor ke Hat Yai 700 km. Dari Kuching ke Kota Kinabalu 800 km. Dan dia buat benda tu setiap tahun tanpa GPS. Dari 2011 sampai 2016, selama 6 tahun berturut-turut benda yang sama berlaku. Ombak pecah perlahan, seekor makhluk kecil akan naik dari lautan, terhuyung-hayang menuju ke rumah Atok Joe. Hubungan pelik yang saintis pun tak ada jawapan. Penguin sepatutnya balik ke koloni, tapi penguin ni ingat budi. Dia ingat siapa yang tolong dia masa dia tak berdaya. Tapi masuk tahun 2017, penguin tu tak datang sudah. Atok Joe tunggu punya tunggu, tapi tak muncul-muncul dia. Tak tahu sebab apa. Saintis kata mungkin dia dah berkeluarga atau mungkin dimakan pemangsa. Sampai Atok Joe sendiri terbang ke Patagonia, Argentina, tempat koloni penguin Magellanik, nak cari dia, tapi tetap tak jumpa. Kisah ini jadi sangat terkenal sampai mereka buat filem berjudul My Penguin Friend, kisah tentang Atok Joe dan penguin yang tak pernah lupa jasanya.